Ramai orang fikir masalah jantung hanya berlaku apabila kita tiba-tiba kena serangan jantung. Hakikatnya, jantung yang semakin lemah ni selalunya memberi tanda lebih awal. Cuma kadang-kadang mungkin kita tak perasan. Masalahnya ramai anggap simptom ni sebab faktor usia, badan tak fit ataupun masuk angin. Jadi dalam video hari ni saya nak kongsikan 5 tanda awal yang kemungkinan jantung anda semakin lemah supaya anda dapat bertindak dengan lebih cepat. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani. Saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Sebelum kita pergi kepada tanda-tanda jantung yang lemah ni, kita kena faham dulu apakah maksud ataupun definisi jantung yang lemah ni. Jantung yang lemah ataupun kita panggil heart failure ni bukan bermaksud yang jantung kita tu berhenti, tetapi sebaliknya dia menunjukkan yang jantung kita ni tidak mampu mengepam darah ke seluruh badan dengan efisien. Apabila perkara ni berlaku, darah dan cecair boleh mula terkumpul di paru-paru, kaki dan juga di organ lain, dan inilah yang menyebabkan simptom-simptom yang kita akan bincang selepas ni. Jadi tanda pertama yang kemungkinan jantung kita dah lemah adalah kita cepat penat ataupun term dia adalah reduced effort tolerance. Aktiviti yang anda dulu buat tanpa ada masalah seperti naik tangga, berjalan jauh sikit ataupun kerja rumah yang ringan, sekarang ni kalau anda buat, anda cepat letih dan tercungap-cungap. Perkara ni berlaku disebabkan jantung tak mampu nak pump oksigen kepada otot-otot semasa aktiviti itu dijalankan. Okey guys, tanda kedua yang jantung kita dah semakin lemah adalah kita akan sesak nafas sekiranya kita baling flat atas tilam. Pesakit yang ada heart failure biasanya dia akan memerlukan banyak bantal untuk letak di belakang kepala ataupun dia akan tidur separuh duduk. Perkara ni berlaku sebab apabila kita baring, cecair akan berkumpul di paru-paru menyebabkan kita rasa lemas ataupun sesak nafas. Dalam perubatan perkara ni kita panggil ortopnia, dia adalah salah satu tanda klasik untuk orang yang ada jantung yang lemah. Tanda ketiga yang kemungkinan anda ada jantung yang lemah adalah bengkak kepada kedua-dua kaki, selalunya di bahagian buku lali ataupun di betis. Bengkak ni biasanya lebih teruk pada waktu petang dan akan berkurangan sedikit selepas tidur. Ini berlaku disebabkan darah tidak dapat dipam balik ke jantung dengan baik, menyebabkan cecair berkumpul di bahagian bawah badan. Dan tanda yang keempat kemungkinannya anda ada heart failure ataupun jantung yang lemah adalah bangun secara tiba-tiba pada waktu malam sebab sesak nafas. Keadaan ini dipanggil PND ataupun proximal nocturnal dyspnea, dan dia adalah satu lagi tanda kuat bahawa jantung anda tidak boleh mengendalikan cecair dengan baik. Dan tanda yang kelima kemungkinan jantung anda lemah adalah degupan jantung yang laju ataupun tak teratur, sometimes boleh sampai nak pitam. Apabila jantung kita lemah, badan akan cuba compensate dengan menaikkan kadar denyutan jantung atau menyebabkan irama jantung jadi tidak normal. Kiranya anda ataupun ahli keluarga anda mengalami mana-mana tanda di atas, cepat-cepat bawa jumpa doktor. Sebab heart failure ataupun jantung yang lemah ni memang boleh dirawat dan boleh dikawal. Jadi jangan buat lambat-lambat. That's the video guys. Saya harap hampa suka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.